Dia hot coffee, ice chocolate pun ada. Bang, saya nak tanya, best seller dekat sini apa bang? Best selling dekat sini adalah ais cinnamon latte. Jadi akan ada topping sikit kayu manis. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Saya tak pernah jumpa cinnamon latte. Sedap, dia tak terlalu strong cinnamon tu. Kalau peminat yang macam suka cinnamon roll ke apa, okay, you can try this. Sangat sedap. Latte dia nice, mix dengan cinnamon tu, blend. Sangat not too heavy, not too soft. Dia in the middle. Sedap. And saya memang betul, saya tak pernah jumpa ada minum cinnamon. Benar. 6.30 selepas subuh sampai 3 petang. Upcoming nanti minggu depan saya akan perkenalkan tiramisu cake. Saya akan buat combo dengan ais latte. So guys, nak kopi, nak tiramisu, cinnamon latte ni wajib try. Boleh datang Silent Brew Cafe dekat Wan Semaju, okay?